Selamat datang atau kembali dalam channel Ayo Chai. Ini hari kita akan kongsikan kau satu perkongsian benda yang penting, terutama kepada orang-orang penunggang motor ataupun yang bekerja atas motor. Abang pion, abang rider Grab, abang rider Panda, semua segala delivery lah. Ini korang kena mahir. Kita nak kongsikan kau cara brake emergency motosikal. Kenapa pula nak kena kongsi? Selama ni aku brake elok. Memang kau tak jumpa emergency lagi yang betul-betul depan kau. Engkau tak tahu bila engkau tak pernah jumpa. Lepas tu sekali kau jumpa, engkau kelabar, sikit punya hal sepatut kau boleh elak, sepatut kau boleh selamatkan diri kau, tapi gagal untuk diselamatkan. Engkau tak fikir ke orang kat rumah kau tu ada orang-orang yang tersayang, insan-insan yang sedang menunggu kau setiap hari kau balik kerja tu. Kenapa aku leceh-leceh sampai nak bawa 3 biji motor datang sini, lepas tu nak kena shoot konten macam ni, nak kena kongsi-kongsi kan pula apa benda brake macam ni. Sebabnya pertama, itu hari ada depan mata aku budak aksiden pasal brake kecemasan. Kedua, hari semalam ataupun 2 hari lepas ada orang mesej aku bertalu-talu hari, tolong kongsikan ini, tolong kongsikan itu. Lepas tu dia share pula anak buah dia meninggal. Apa ni disebabkan benda-benda macam ni, nak cross jalan lah apalah. Sebab tak ada selama ni diorang ni kurang fahaman ataupun tak tahu teknik-teknik dia macam mana. So ini hari kita kongsikan untuk InsyaAllah lah video ni walaupun usaha ni kecil tapi dia boleh membantu ramai orang Kita tak nak lengah-lengah, kita nak lekas-lekas sebab hari dah nak hujan. So sekarang ni kita cerita kau, kita dekat sini ada 2 penanda. Satu penanda sini, satu lagi penanda dekat sana. Itu apa? Braking point punya marking Braking punya marking, kawasan area dia lah macam tu Satu bermula, satu tempat tamat braking dia. Ataupun kita boleh agak senang korang nak tahu clearance berapa jauh kita berhenti ni braking sekejap girang. Lepas tu apa lagi? Dekat tangan kita ada 3 botol kosong. Satu botol yang tak ada penutup, satu ada penutup colour biru, satu botol besar. So yang ini kita akan bagi kepada setiap satu motor. Untuk apa? Sekejap lagi dia break dan dia berhenti kat mana, itulah marking dia, supaya engkau orang senang faham. Yang besar ni Y16, yang kecil berpenutup biru EX5. Ai apa pula beza antara 3 biji motor? Apa beza dia? Untuk 125 ni kita menggunakan getah yang bagus, tapi bunga dia dah botak. Kita nak tengok kemampuan dia sekejap lagi. Supaya sebab korang ni kan suka pakai tayar botak. Apa kelemahan tayar botak ni? Walaupun getah dia bagus, kita tunjuk dengan kau. Y16 ni pula guna tayar lebar besar, lepas tu tayar jenama X. Tayar biasa-biasa aja, kualiti sangat-sangat biasa aja. So kita tengok kemampuan dia sekejap lagi. Walaupun besar, tengok ada baik kan tak ada baik. Untuk EX5 Racing aku ni kita menggunakan tayar getah yang bagus, lepas tu dan berbunga. Kita tengok kemampuan dia walaupun bersaiz kecil. Adakah kecil-kecil cili api ataupun kecil-kecil lanan? Apa susah? Bawa motor nak berhenti tekan aja lem brake. Memanglah tekan brake, tapi dia ada berbagai teknik. Ceritanya sekarang ni kita nak fokus teknik yang mana kita nak guna, yang kita perlu praktikkan untuk mendapat turn yang paling pendek, ataupun kita break terus berhenti, ataupun dia menggunakan jarak ataupun kawasan yang paling sikit. Senang kata dia paling cepat berhenti lah. Itu pun lemah otak kau nak faham cakap banyak ni lemah Kita terus buat, aku terus tunjuk dengan kau. Sekarang kita akan guna motor mana dulu. Kita bismillahirrahmanirrahim EX5 dulu Sekarang kita akan bawa EX5 ni pergi ke hujung corner sana tu. Kita start daripada sana. Kita akan guna speed sampai gear 3. Kalau EX5 ni, EX5 tak laju now, so kita pakai gear 3 sampai dekat tayar yang bentuk marking pertama ni. Kita akan start brake. Kita tengok berapa jauh dia akan berhenti. Kita akan menggunakan satu brake saja, iaitu brake belakang. Gear 3, brake. Itu dia brake belakang. Marking. Sekarang kita tanda brake belakang ni. Kau tengok tak lebih ni berapa banyak ni jauh jarak dia pakai ni. Berapa parking? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak parking baru berhenti. Itu baru gear 3. Berapa laju now je. Setakat tu distance pendek kita pakai. Tak apa, kita tanda dulu tanpa melengahkan masa. Kita capai Y16 ni. Jom kita buat Y16 ni. Mari. Kau tengok Tengok ni berapa jauh dia ambil lain ni Oh ya, aku break tadi dekat belakang, berhenti kat Sungai Besi lah Anan. Spider, Y-Dust. Sekarang kita guna 125. Apa benda kondisi tayar dia? Tayar getah yang baik. Lepas tu apa benda? Bunga dah botak. Mari. Sampai mampus. Mari, makin.
Ni kau tengok, kau kapat. Kau tengok ini adalah tadi kat mana kita berhenti ialah 125Z kita berhenti. Kau tengok berapa jauh line dia yang dimenangi oleh motor apa? EX5. Ini kita guna teknik brek belakang saja. Berapa jauh dia ambil ni aku cakap kau. Untuk jarak macam ni kalau ke depan ni ada kemalangan, ada kecemasan lain, memang kita dah langgar dia. So guna teknik brek belakang ni sahaja ni tidak betul dan sama sekali tidak tepat. Dalam masa yang sama juga, pemilihan tayar tu amat-amat penting untuk motor kita. So macam kita tunjukkan kau tadi, walaupun tayar tu bersaiz besar, sepatutnya secara logiknya bersaiz besar akan lebih banyak permukaannya akan jumpa tar. Tapi oleh kerana tak getah material tayar dia tu biasa-biasa, yang bukan yang lembut punya, kau tengok di mana dia berhenti, dia punya besar tu tidak ada function sama sekali. Kau tengok paling jauh. Walaupun tayar ni botak tapi bergetah baik. Aku cakap kau untuk jalan kering dia boleh-boleh je lah. Tapi tak adalah bagus sangat pun. Tapi dia tetap lebih baik daripada tayar getah biasa-biasa. Walaupun bunga dia masih tebal. Ini dah botak ni. Tapi material getah dia tu adalah getah-getah yang lembut. Kau tengok dia boleh berhenti. Cara berhenti dia lebih efisien berbanding tayar yang lebih besar dan getah-getah keras, getah-getah biasa. Kau jangan terpengaruh dengan bentuk bunga. Kau jangan terpengaruh dengan jenama-jenama besar. So, yang paling dekat ataupun paling mudah berhenti adalah tayar yang berbunga bagus ataupun berbunga baik, berbunga tebal dan getah yang baik. Itulah tayar yang paling berhenti awal Walaupun dia EX5 kita gunakan dia speed, guna gear 3. Berapa laju tu aku cakap kau gear 3 dia EX5 kita full throttle. Dan dia yang paling awal berhenti. Yang kau tengok aku cakap kau itulah pemilihan tayar ni amat-amat penting. Kedua, selepas pemilihan tayar, angin tayar tu korang kena jaga. Untuk abang-abang ataupun pengguna-pengguna motor, korang kena kerap-kerap cek angin tayar korang Ada orang guna bawah 3, ada orang guna 3.3, ada orang macam aku suka pakai 2 lebih je. Sebab apa? Aku suka bawa secara agresif. Main-main lah kadang-kadang. Bukan dekat jalan awam aku bawa agresif. Jalan awam aku bawa biasa-biasa. Cuma kalau dekat-dekat dalam kekuasaan aku bermain, tempat tak ada orang, aku suka nak wheelie lah, aku suka nak buat itu, nak buat ini. So aku biasanya tayar aku 2 point something. Pendekkan lagi cerita, kita nak tunjukkan kau cara brake, kaedah brake yang lain. Tadi kaedah brake macam mana? Kaedah yang menggunakan brake belakang saja. Dia menggunakan distance yang begitu jauh untuk berhenti. So kita nak guna, kita straight forward lah. Kita tak nak tunjuk sangat yang salah. Takut kau salah ambil lagi, kau pergi ambil yang salah tu pula kau pergi pakai. So kita akan tunjuk kau cara brake yang sebenar. Cara yang salah kau dah tengok. Lepas tu kau dah boleh dapat beza tadi. Tayar apa yang bagus, yang perlu kau ambil kau dah tahu dah. Bermakna kita perlu tayar getah yang lembut. Lepas tu berbunga yang lembut dan berbunga untuk kita pakai dan yang boleh menjaminkan keselamatan kita. Engkau faham? So itu dah settle. Sekarang kita straight forward cara brake yang paling efisien, yang paling mudah untuk kita belajar. Sebelum aku nak cerita ni, aku nak pasang kau penyapu buruk kau. Kepada korang-korang yang jenis suka buka brake belakang motor ni, kau boleh berhenti main motor ataupun kau nak pergi pasang brake belakang kau balik, lepas tu kau pergi main motor. Sebab apa? Kau buang brake belakang ni ibarat kau buang satu nyawa kau tahu tak? Brake belakang ni akan menyelamatkan kau bila kecemasan. Kau ni apa benda kau ada brake, engkau pergi buang, laju kau tambah untuk keselamatan diri kau, untuk kau nak berhentikan motor kau pergi buang. Akal tak ada penyapu buruk kau. Aku tak ada lah. Aku daripada motor kecil sampai ke motor superbike, aku memang pakai brake depan je. Itu engkau salah. Itu memang kau salah. Cara betul dia, kita kena pakai brake ni dua-dua brake. Baru motor tu boleh berhenti dengan jayanya. Dengan menggunakan distance yang paling pendek ataupun paling cepat dia boleh berhenti. Tekan brake depan dan brake belakang secara serentak. Lepas tu body position macam mana tu? Kita tengah jalan, ada orang blocking tengah jalan kau, kereta melintang. Kau nak buat macam mana sekarang ni tengah kelabar? Engkau pergi tap dua-dua brake dan kepala kau jangan ke bawah. Kalau kepala kau ke bawah, ada kemungkinan besar motor kau ni boleh jadi wikang. So cara betul ni macam mana? Body position kau kena tegap. Tegap ni, tangan tahan. Lepas tu tap brake atas dengan bawah, brake kaki, brake tangan secara serentak. Tap. Alamak, berapa banyak nak tekan brake? Lebih kurang brake tangan 70 ke 80%. Selebihnya brake kaki. Macam mana? Tap. Lepas tu mata kau ni paling penting. Mata ni pandangan kita. Engkau jangan pandang objek yang mengganggu perjalanan kau ni. Habis tu kita nak pandang mana lagi? Engkau kena pandang mana laluan yang kau nak pergi, supaya engkau boleh mengelak. Motor kau akan mengikut pergerakan mata kau mana yang dia tengah pandang tu. Kalau kau pandang objek yang tengah melintang, kau akan pergi dekat objek tu.
So, kita akan pandang mana jalan yang kita perlu pergi. Sambil brake. Macam tu tahu. Habis air tu kalau ada ruang air kalau nak mengelak. Kalau tak ada ruang nak mengelak, kau tekan aja brake semaksimum boleh untuk berhentikan motor. Tapi dengan syarat, kelas gear semua tak payah tukar sebab kau dah tak ada masa, dah tak ada sempat kau tahu. Kau terus tap aja brake, kau fokus, kepala pandang depan. Badan ni berat sebab apa? Badan kita nak macam ni. Supaya berat badan kita ni kita load kepada motor ke bahagian belakang supaya dan kita tak nak motor terwikang ke apa. Kita nak motor tu mendap ke bawah secara depan belakang supaya lebih banyak kita dapat grip ataupun kita dapat lebih banyak geseran dekat permukaan jalan raya. Kau faham? Mai sini lah aku tunjuk kau macam mana cara brake dia. Kau tengok sekejap lagi berapa beza dia kita punya berhenti dia sekejap lagi daripada apa benda kita dah marking ni. Sekarang ni aku akan tunjuk kau contoh cara macam mana kita brake dalam keadaan tegak. Lepas tu pakai brake dua-dua, atas dan bawah. Senang kata, ini adalah teknik yang sebenar untuk kita braking Okey, kau tengok ni, kau tengok. Kau tengok. Nampak? Bapa punya separuh Kau tengok ni, kau tengok berapa dekat aja. Sekejap aku dah boleh berhenti. Kau tengok tu macam tu. Itu tempat braking point aku. Lepas tu sini aku berhenti Sebab apa? Aku menggunakan teknik yang betul. Teknik yang betul macam tadi aku cakap. Tekan secara serentak, badan tu muka pandang ke depan, tekan brake dua-dua sekuat mungkin. Dan kau kalau rasa kadang kita tekan kuat, aku cakap kau, kita akan rasa tayar kita skid ataupun tayar kita ni lock, rasa macam licin. Yang untuk terutama tayar bahagian depan. Handle kau ni kalau kau brake emergency macam mana pun, kalau tayar belakang licin ke lock ke, kau kena ingat brake depan dengan handle ni adalah kemudi motor. Dia ni adalah kemudi motor. So kau nak pergi ke sana, kau akan tujukan handle kau ni ke sana. Kau kalau nak pergi ke kiri, kau akan tujukan sambil brake pergi ke kiri. Ini untuk motor tak ada ABS kau tahu. Kita akan cerita pula je lagi motornya ada ABS. So kau orang ingat kita macam mana nak brake yang betul. Brake sekali serentak depan belakang. Depan 70% punya power, bawah cuma lebih kurang dalam 20% sahaja, okey? Lepas tu kita kemudi motor kita ni dengan tenang. Kau pandang mana arah yang kau nak pergi. Jangan pandang objek yang melintang kat depan ataupun menjadi halangan dekat depan kau tu. Ini contohlah lebih kurang aku nak tunjuk kau bagi kau faham sebab apa kita perlunya brake dua-dua serentak depan belakang. Kau kalau tekan brake depan dulu, lepas tu baru tekan brake belakang, apa akan jadi? Kau tahu apa akan jadi? Belakang kau akan gengan, depan kau akan dive macam ni. Motor kau akan macam ni. Bila motor kau macam ni, kau susah nak kawal motor. Boleh hilang kawalan. Ataupun senang kata suspension depan kau boleh bottom, lepas tu tayar kau ketetel. Bila dia ketetel ketak-ketak charter, lepas tu apa akan jadi? Jatuh. So, kita nak macam mana? Keperluannya, kita perlukan brake depan belakang secara serentak. So, motor tu akan jadi macam ni. Dia bukan jadi macam ni. Kalau brake depan saja jadi macam ni. Kalau brake belakang saja dia bergerak mendatar macam tu. So, kita bila tekan depan dengan belakang, motor tu akan mendak, turun macam ni. Tengok ini aku tekan brake depan saja. Kau tengok motor ni macam mana pergi bila dia akan menonggeng. Nampak? Nampak dia akan melonggeng, belakang akan naik, betul. So itu bahaya, boleh buat kau jadi front flip ataupun depan kau jadi bottom dan ketetel. Lepas tu kau jatuh. So apa jadi kalau aku tekan brake belakang pula? Kau nampak motor tu mendap, dia turun. Macam tu bila kalau kau ada momentum, kau tengah bergerak, kau tekan brake belakang, dia akan mendak. So wake point motor kau ni, dia akan pergi ke bawah. Senang kata, momentum tu akan bantu tolong kau punya motor ni press ke bawah. Lagi kuat dia akan seret dengan tar ni, akan lagi kuat cengkaman dia. So akan lagi cepat motor tu berhenti sebab dia cengkaman dia lebih baik. Lepas tu dibantukan pula dengan tayar barang jadi, getah yang lembut ni aku cakap kau. Lagi mudah lah dia nak berhenti, sahabat. Okay, dah straight dah faham yang nak brake straight ni dah faham. Kalau yang kona-kona ni macam mana, yang menggelabar-menggelabar ni. Ini ada satu cara lagi aku tunjukkan kau. Kita buat yang melilau-lilau yang melilau-lilau kau tengok tu. Kau tengok tu, Mat. Kau tengok tu. Tengok apa benda. Tengok dia melewai-lewai. Tapi apa jadi motor kau melewai-lewai ke kiri ke kanan ke? Aku malas nak ambil risiko nak buat bergeya-geya melintang-lintang. Ni badan ni tak pakai protection. Aku cakap dengan kau, bahaya. Kita tunjuk lebih kurang. Aku nak cerita dengan kau ni macam mana jadi pun ekor kau ni. Kau brake emergency, dia skid macam mana pun. Ingat, kau kontrol handle kau ni menuju pergi ke depan ataupun ke mana arah yang kau nak pergi, okey? Faham tu? Macam mana pun keadaan, handle kau ni mesti menuju ke depan. Sambil brake kena secara gentleman, berani-berani. Terasa dia terskid,
release sikit brake. Kau jangan release habis. Release sikit. Faham? Okay, lain. Lebih kurang faham lain. Nanti kau tengok ulang-ulang apa benda aku cakap tu ya. Lepas tu sekarang ni kita nak tunjuk kau cara brake motor yang menggunakan ABS. Walaupun motor aku ni semua tak ada ABS, kita akan tunjukkan kau cara brake motor yang menggunakan ABS yang sebenar. ABS, apa benda tu ABS? Aku brake sendiri. Kepala haci engkau aku brake sendiri. Anti-lock brake system, mangkuk. Apa benda anti-lock brake system ni? Dia tu senang kata, benda ni satu modul yang function dekat kenderaan kau, dekat motor kau. Dia bila kau tap brake gila-gila, kuat gila, dia baca ada air brake kau ni. So dia kena bantu aku untuk tak lockkan tayar ni. Kalau kita brake kuatkan tayar tayar lock betul. Adanya ABS tu, dia releasekan tayar tu. Senang kata, dia lepaskan tayar tu supaya tayar tu boleh berguling. Lepas tu tidak lock. Kenapa pula air dia buat macam tu? Kita nak berhenti tapi kenapa dia release ataupun dia lepaskan tayar tu? Apa keperluan ABS release tayar kau untuk tayar kau terus berguling? Sebab apa? Dia nak mengelakkan engkau jatuh. Dia tahu kalau tempat licin ataupun emergency kau menggelabang, kau tap brake, memang kau akan crash. Dia senang kata ABS ni baca rider yang atas motor aku ni adalah bodoh. Dia tak reti apa. So aku kena bantu dia. ABS tu di program macam tu. Engkau faham? Dia untuk engkau boleh mengelak function dia. Engkau boleh brake kuat-kuat sekuat hati engkau. Lepas tu engkau terus mengelak. Kau terus membelok. Tetap mengguna konsep yang sama. Walaupun motor kau ada ABS, kau lagi kena fokus. Handle kau kena kemudi ke mana yang kau nak pergi. Ingat, mata jangan pandang objek ataupun halangan. Mata ni tetap kena pandang ke arah mana tujuan yang selamat. Faham? Supaya engkau boleh ke bawa motor tu, engkau boleh kemudi motor tu sambil brake dan mengelak menuju ke arah yang selamat. Hai, susahnya terang kau ni, slow betul kau ni Contoh ini halangan aku kepada rider-rider motor kau yang ada ABS depan belakang ataupun depan saja. Cara brake-nya adalah aku cakap kau, yang sebenar kau tengok aku buat ni macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini kau datang dengan laju ni kan. Lepas tu motor kau kalau ada ABS, tak akan dapat kau jam brake macam tu. Tak akan dapat kau jam brake. Sebab apa? ABS tu akan function, dia akan release tayar kau untuk terus berguling. Kalau terus berguling lagi, kita langgar lah benda ni. Itulah aku cakap dengan kau. Kau jangan pandang binatang kat depan kau ni. Kau jangan pandang halangan. Kau kena pandang mana tujuan kau. Sekarang ni aku tunjuk kau contoh macam mana aku nak mengelak motor ni. Halangan. Ya Allah. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Terima kasih ya Allah, kau selamatkan aku, bukan kau yang power. Allah Subhanahu taala yang dah telah selamatkan kau tu. Dia menggerakkan kau aja, kau faham? Ini semua adalah usaha ataupun ikhtiar kita. Kau faham? Bukan ini garanti kau tak mati. Kalau sampai masa kau sesaat, sedetik pun tak lari, kau tahu. Kita kena percaya kadar dan kadar. Iman mau di dada, okey? So ceritanya macam itulah. Kita datang daripada jauh, tiba-tiba ada halangan kat depan, kita kena brake dan mata kita pandang ke mana laluan kita nak pergi tu. Kita sambil brake, kita menuju kemudi je motor, mana laluan yang selamat. Kalau atas gumput lah saudara. Kalau dalam longkang lah. Daripada engkau langkau dia tepat macam tu. Tapi sebenarnya ada lagi satu kaedah. Kalau benda rintangan kat depan tiba-tiba blocking semua jalan kau ni. Tapi itu sangat-sangat advance sikit punya cara lah. Contohnya macam mana? Ini lagi satu cara aku cakap dengan kau Ini lagi satu cara. Ini cara yang advance sikit lah. So, dia lagi cepat ganti motor kau tau. Sebab kau datang macam tu. Kau lawan momentum kau macam tu. Dia lagi cepat berhenti. Tapi ini aku tak boleh ajar. Nak boleh aku ajar boleh. Kau ikut aku pergi main motor. Sebab apa benda ni tak boleh ajar dalam phone? Sebab dia boleh menjadi lebih bahaya. Kau tahu. So kita pendekkan lagi cerita ini hari. Apa benda? Kita cara brake yang betul adalah tegapkan badan, pandang ke depan, mata jangan pandang halangan, mata pandang laluan yang selamat. Lepas tu tap brake depan belakang secara serentak. Faham? Depan 70%, belakang lebih kurang dalam 20%. Itu sahaja cara yang paling basic aku ajar kau. Yang melintang-lintang motor tu, itu adalah cara lain. Kalau kau nak juga, kau ikut aku pergi main motor. Jom aku boleh share secara percuma, saudara. Satu lagi yang amat-amat penting, sahabat. Walaupun cara braking tu betul, lepas tu teknik body position semua betul, aku cakap kau, tayar tu tak betul. Kau jangan tengok, jangan terpengaruh dengan bunga tayar lah apa benda lah, man. Kau kena tengok getah tayar, material tayar tu, material tayar tu tayar apa. Kau tengok contoh, yang tu paling jauh tu adalah tayar Y16 ni. Padahal Y16 ni tayar pun 120 kan, tak silap aku kan.
Saiz 120 punya lebar. Paling banyak yang kena permukaan jalan raya. Paling banyak dapat geseran. Tapi dia yang paling jauh. Sebab apa? Material dia kaput, Mat. Kau tengok tayar 125 yang botak tu. Kau tengok tengah-tengah. Paling dapat apa benda? Tayar yang getah dia lembut, lepas tu berbunga. Paling pendek sekali ruang untuk berhenti. So ingat, tayar kena baik. Tayar ni tak mahal sangat pun. Contohnya tayar skuter ni baru 100, bawah 100 lebih sikit. Tayar kat sana kita buat apa? 50 lebih ringgit boleh dapat semua sahabat. 50 lebih ringgit pun boleh dapat. Pemilihan tu yang amat-amat penting, okey? Macam aku pakai tayar apa yang getah lembut tu, tayar barang jadi. Terima kasih brand barang jadi punya tayar ni telah menyemonserkan kita untuk habiskan tayar buat video breaking ni. Terima kasih, sama-sama kita mendapat pekerjaan yang lebih berkat, insya-Allah. Hari nak hujan, jom kita belah. Alamak satu lagi pesanan aku sahabat. Banyak-banyakkan training breaking banyak-banyak main break. Kau pergi dah tempat lapang, tempat tak ramai orang tu, kau kena kerap buat latihan break ni supaya badan kau tak terkejut, supaya muscle memory kau ni tahu nak tekan tu banyak mana. Kau faham tak? Abang-abang Grab, abang-abang apa benda semualah food delivery ni. Ingat, kita ada orang tersayang. Ini kita cari rezeki. Kita jangan pasal cari rezeki kita ni bermati-matian tanpa ada ikhtiar untuk menyelamatkan diri sendiri. Jangan selfish, brother. Main motor, main break emergency. Seronok lah anak. Aku cakap kau, pergi training, pergi belajar, pergi buat latihan break emergency. Jom belah. Hujan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Gerak. Hujan.